Bian dan bola kejujuran. Bian suka bermain di Taman Bunga Raya. Hari ini, rumput hijau terasa lembut di kakinya. Bian sedang mencari bunga kecil yang tersembunyi. Tiba-tiba, mata Bian menangkap sesuatu yang berkilat. Ia bukan bunga dan ia bukan batu. Ia adalah sebiji bola. Bola itu sangat cantik. Ia terasa lembut dan melantun tinggi apabila Bian mencubanya. Ini mesti bola yang mahal, fikir Bian. Bian memikirkan betapa seronoknya dia jika bola ini menjadi miliknya. Dia boleh melambung dan menendangnya setiap hari. Tiada siapa yang melihat dia mengambilnya. Tetapi, suara kecil di hatinya berbisik. Bian, bola ini pasti ada pemiliknya. Bagaimana perasaan pemiliknya jika bolanya hilang? Bian tahu apa yang betul. Walaupun dia sangat mahu, dia tidak boleh menyimpan barang yang bukan haknya. Itu bukan jujur. Bian berjalan ke kawasan permainan. Dia melihat seorang budak lelaki sedang duduk di tangga, wajahnya muram. Namanya Rizal. "Awak mencari sesuatu?" tanya Bian lembut. Rizal mendongak. Matanya kelihatan hampir menangis. "Ya, saya kehilangan bola kegemaran saya." "Bola baru," katanya. "Adakah ini bola awak?" Bian menghulurkan bola biru dan merah itu. Mata Rizal bersinar serta-merta. "Yah, ia betul-betul bola saya. Terima kasih, Bian." Bian tersenyum. Walaupun dia tidak dapat menyimpan bola itu, hatinya terasa ringan dan gembira. Kejujuran adalah bola terbaik yang boleh kita miliki.